Macam mana cara kita nak baca surah Al-Fatihah dalam perkataan ini dengan lebih bagus? Okey, macam mana kita nak baca dia? Okey, dalam perkataan an'amta kita nampak ada nun mati, nun sakinah di sini. Jadi nun di sini dia bertemu dengan ain. Jom kita tengok kat jadi tajwid. Jadi nun mati adalah huruf VIP, adalah huruf yang akan mendatangkan tajwid. Nun mati ataupun tanwin. Jadi tadi nun mati bertemu dengan ain. Jadi kita pusingkan, kita jumpakan dengan ain. Okey, nun bertemu dengan ain, kita cari mana ain saya tadi. Okey, ni ain. Nun bertemu dengan ain, tengok pada bulatan nun. Bulatan nun di bawah sini berwarna biru. Jadi kita rujuk kepada jari, apa yang berwarna biru adalah izhar halqi. Maksudnya kita kena baca jelas tanpa dengung. Jadi kalau kita rujuk pada ayat kita tadi, kena baca an'amta. Baca kali lidah kita an'amta. Jadi pada siapa-siapa yang berminat untuk belajar kaedah jari tajwid secara bersemuka, insya-Allah kami akan adakan buat bengkel huruf versus huruf. Kami akan buat pada tarikh 24 hari bulan Januari sebagai persiapan kita untuk Ramadan, dan insya-Allah kami akan buat di Shah Alam. Jadi insya-Allah siapa yang berminat boleh klik di profile.